Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Faris Official. Hari ni saya nak bagi tahu kepada korang semua. Okey, sempena pagi ni saya sebenarnya selepas raya ni saya dah banyak sangat buat video pasal makan, jalan-jalan. Tapi hari ni saya nak ingatkan balik kenangan saya. Saya nak buat video pasal jalan, infrastruktur. Okey, untuk makluman semua, infrastruktur dekat di hati saya. Okey, sebab apa saya kata dekat hati saya? Sebab saya berminat dalam isu-isu infrastruktur dan juga jalan-jalan yang bermasalahan. Okey, kepada korang semua saya nak bagi tahu pagi ni saya berada di sekitar kawasan perumahan saya, tapi saya nak bagi tahu kepada korang semua macam mana keadaan rupa jalan dekat kawasan belakang, iaitu sekitar kawasan berpenghuni banyak-banyak orang Indonesia di kawasan tu. Okey, ada juga orang Melayu tapi majoriti ramai orang Indonesia lah. Jadi jalan dekat belakang ni sangat-sangat daif dan juga teruk, dah berlubang. Okey, berlubang, bukannya lubang kecil tapi malahan dah tayar kereta pun dah masuk. So saya tanya kepada pihak peniaga tu, dia cakap lubang ni dah 5 tahun dah 6 tahun dah mereka biar, mereka tak buat tampalan. Kalau buat tampalan pun tak banyak. Jadi macam mana keadaan rupa, let's go, kita tengok dan korang nilai sendiri sebagai viewer-viewer di luar sana. Store yang tinggal lama, bila diorang buat projek ni diorang akan tinggal kat sini, biar buang tepi-tepi ni. Sebenarnya nak nampak jalan-jalan ni teruk, korang kena masuk dalam celah-celah ni baru korang nampak macam mana keadaan yang ada kat sekitar ni. Sebenarnya menyebabkan jalan kerosakan dekat kawasan ni adalah dulu diorang membina sebuah jabatan ni. Mina jabatan ni korang tengok berapa banyak jalan-jalan rosak teruk. Dia sebenarnya saya lalu kat kawasan ni berdebak bila lalu, tapi kawasan yang amat-amat yang sangat-sangat teruk lah. Kalau korang tengok banyak besi-besi yang tetap tercacak di atas tu. Depan ni orang kira belakang tadi. Kita kawasan kondo di Wan Utama ni banyak juga warga-warga asing. Seperti Bangladesh, Myanmar. So diorang dah menyewa kat kawasan ni. Jadi saya tak tahu sama ada pihak immigration ni diorang buat spot check ke tak buat spot check. Sebab saya tengok makin ramai, semakin ramai, bukan semakin kurang tapi semakin ramai. Tapi biasalah owner-owner kawasan ni semua Cina. Owner-owner rumah untuk menyewa kepada warga asing. Ni siapa yang saya dapat info lah. Dah settle, penuh sampah nampak tu. Berjembik-jembik sampahnya. Penuh kat sekitar kawasan sini, celah-celah ni nampak.